Ada satu resort tepi sungai. Nampak tepi sungai. Bukan setakat tepi sungai. Dekat dalam resort ni juga ada kolam renang. Resort ni dia bertemakan rumah Melayu klasik tradisional ala-ala cerita bid'ah gitu. Harga dia pun murah. Dekat mana? Dekat 101 Resort Janda Baik. Aku nak bawa korang pusing-pusing resort ni, okey? Jom kita. Bestnya resort ni, betul-betul depan resort ni ada sungai. Nampak sungai dia, air pun sangat jernih, cantik. Siap ada family main dengan budak-budak. Ada gazebo, boleh lepak-lepak makan. Okey? So aku nak bawa korang explore. Jom kita tengok. Kawasan dia luas. Kawasan dia sangat luas. Itu pintu masuk. Kau boleh parking kereta kat sini. So aku nak bawa korang masuk daripada pintu depan lah. Okay, jom. Okay, so ini dia punya konsep dekat sini. Aku book kat sini tak adalah mahal. Family room dalam 400 lebih, 500 lebih. Kalau bilik biasa dalam 200 lebih je. Memang sangat cantik. Okay, so aku nak bawa korang jalan-jalan. Jom kita explore. Okay, ini adalah pintu masuk reception dia. Dia ala-ala macam rumah Melayu klasik Melaka gitu. Okay, so jom. Ini punya reception. Nampak dia ada kursi ala-ala macam Walid duduk dalam cerita bid'ah itu. Nampak. Lepas tu kat sini juga dia ada tempat lepak, boleh main congkak apa semua kan. Okay, so jom nak bawa korang explore. Okay, so ini adalah laluan daripada bilik ke bilik. Ini bilik aku. Ini bilik yang aku ambil. Aku ambil family room. Ada 2 bilik. Sorry saya pas sikit sebab kita dah check out. So first bilik ni ada katil queen. Lepas tu ada balkoni, ada laci dan juga TV. So between tengah-tengah 2 bilik ni ada bilik air lah. So ini bilik dia. Bilik air dia besar juga. So ini second bilik. Ada 2 katil single lah. Okay, sorry saya pas sikit sebab kita dah check out dah. Okay, sama juga ada view macam ni. So view kat luar. Okay, so ni ada macam-macam lah. Ada walkway. Nampak memang besar gila. Dia punya walkway dia kau tengok. Ni jabatan menghubungkan rumah-rumah lain lah. Bawah tu juga boleh lepak. Ada kursi-kursi. Yang ni memang nampak betul-betul macam rumah Walid. Nampak? Ada banyak bilik-bilik lain. Lepas tu kat sini ada balkoni. Yang korang boleh take a picture tau. Nampak? Memang sangat cantik. Nampak? Dia punya walkway. Ni semua bilik. Ni semua bilik. Nampak? Siap ada kerusi. Betul-betul rumah Melayu kampung. Kau nak ambil gambar raya sangatlah cantik dekat sini. Lepas tu kat sini juga ada ruang tamu weh. Ada ruang tamu. Kau lepak nak ambil gambar raya. Memang sangat cantik dan estetik. Lepas tu kat sini juga nampak. Dia ada balkoni. Okay, first aku suka kat sini adalah dia punya konsep dia memang sangat cantik, estetik ala-ala rumah Melayu klasik. Kau tengok. Dia ada ruang tamu dekat sini. Boleh lepak, santai. Lepas tu dia ada sitting kat luar. Ada sofa. Memang dia punya konsep ni sangat cantik. Nak ambil gambar raya dengan family. Memang nice. Tengok. Ini dia punya walkway. Memang besar, panjang. Memang panjang rumah ni. Sangat besar dan panjang. Okay? Macam bilik aku kat sana. Korang boleh lepak, duduk. Nampak? Memang cantik. Bawah ni pula boleh lepak bawah rumah sebiji macam rumah. Memang macam rumah, vibe-vibe rumah kampung. Nampak? Nampak? Aku kalau boleh aku nak ambil gambar raya kat sini. Aku nak ambil gambar raya kat sini, duduk. Background ni memang cantik. Just imagine. Korang pakai baju Melayu ramai-ramai satu family. Korang duduk dekat sini. Memang cantik weh. Nampak? Lepas tu kat bawah tu pun ada tarikan juga. Ada meja carom. Boleh main lah. Ada meja pingpong. Ada meja carom. Depan ni pula banyak lagi rumah-rumah lain. Ini rumah building lain lah. Ada banyak-banyak lagi rumah lain. Kat sini pun kucing memang banyak. Kucing comel-comel. Meow. Okay, bawah rumah pula ada banyak meja dan kerusi. Kalau kau nak lepak dah santai-santai ke. Memang banyak nak makan-makan ke kan. Okay. Okay, so ini adalah kolam renang dia betul-betul bawah bilik korang. Macam aku tunjuk tadi ada sungai dan juga ada kolam renang. Kolam renang dia memang menarik. Kata siap ada air pancut. Pasal ada tempat mandi dewasa dan juga tempat mandi kanak-kanak. Main anak buah dah datang mandi lah. Woi. Macam tadi kita tengok sungai kan. Ini dia. Dia punya kolam renang. Besar weh. Bestnya resort ni dia bukan setakat ada sungai depan resort. Dia juga ada kolam renang. Dia ada kolam renang bahagian dewasa dan juga kanak-kanak. Lepas tu dah ada air pancut juga. Ini tadi kita punya main hall lah. Rumah kita yang utama. Lepas tu atas-atas ni banyak lagi rumah-rumah lain. Nampak ada banyak-banyak lagi rumah lain. It's quite big juga sini. Tapi aku malas nak expose ke atas sana. Tapi aku just nak tunjuk kat korang apa yang ada dekat sini. One of the main attraction dia. Senang semua benda dekat sini. Kau tak payah pening-pening. Okay. Kolam ni memang best. Macam semalam anak-anak buah aku dah mandi dah. Sekejap lagi mungkin aku sendiri yang akan terjun dalam ni. Memang best weh. Dalam hutan dengan bunyi cekerik yang very back to nature. Boleh mandi-mandi sambil dengan bunyi-bunyi hutan. Bunyi-bunyi alam semula jadi. Bunyi sungai pun dengar. Memang kuat bunyi sungai dia. Okay.
So, itu saja aku nak tunjuk kat korang. Kalau korang nak tahu kat mana, kau boleh search One on One Resort dekat Janda Baik saja, dekat dari KL dalam 30 minit, 40 minit dah sampai dah. Okay? So, datanglah travel dekat sini. Apa-apa pun, jom kita travel.